Salam negaraku, salam solidariti. Sekali lagi saya aktivis sosial Datuk Dr. Kalaiwanar. Sebelah kanan saya ialah kita punya tim sekretariat Bahana Kesetiaan Negara, Saudara Kumaran. Di mana hari ini tepat jam 6.30 kita ini adalah final countdown. Di mana kita tahu pada hari Rabu, ini hari Isnin, hari Rabu. Pada jam 2 petang kita kena tepat berada di pintu gerbang Parlimen Malaysia demi menggegarkan tujuan kita, iaitu solidariti untuk pemandu-pemandu lori dan juga pengusaha-pengusaha lori se-Malaysia. Tak kira lori apa, tipper ke, timber ke, panjang ke, pendek ke, yang load roller ke, itu road roller. Itu semua pasal isu roll on roll off. Ni road roller dia pasal JPJ pun tak arif sangat mengenai isu BDM road roller. So banyak yang pengusaha lori telah hubungi Datuk, dia kata, Datuk, ini isu macam mana? So sekali lagi kita masukkan semua kepil dalam, compile sekali, kita bagi memorandum kepada Saudara Anthony Loke dan juga kepada Perdana Menteri kita, supaya mereka jangan calang-calang pandang remeh terhadap rintihan dan kesusahan semua pemandu-pemandu lori dan pengusaha-pengusaha lori yang kini saya percaya terseksa, teraniaya oleh kerana terlalu ketatnya undang-undang yang dikedekan. Kalau undang-undang demi keselamatan kita pun sokong, tak ada apa. Tapi ini pula menyusahkan, memudaratkan kesejahteraan keluarga setiap mangsa-mangsa pemandu-pemandu lori dan juga pengusaha-pengusaha lori. Maka kalau adil, semua adil. Maka kita mau Anthony Loke sebagai menteri sekarang, Menteri Pengangkutan, membaca dengan teliti memorandum dan memberi satu kenyataan media selepas demonstrasi ini. Saya sekali lagi memohon kepada jasa baik tuan-tuan yang daripada pagi sampai sekarang bunyi telefon daripada Johor, Kedah, Kulin dah, Butterworth lah, macam-macam lah dari semua tempat, katakan macam mana isu saya, macam jangan cakap kosong, turun. Saya mohon semua pun turun pada hari Rabu tepat jam 2, kita masa serah memorandum kena ada pakat ramai-ramai. Kita bukan provokasi kepada mana-mana pihak. Ini bukan isu politik, Ini tidak ada apa-apa isu. Ini demi kesejahteraan maruah semua pemandu-pemandu dan pengusaha lori harus dimartabatkan. Yang sengsara itu tuan-tuan lah. Maka saya mohon tuan-tuan turun ramai-ramai, pakat ramai-ramai. Kita kena gegarkan supaya satu mandat, satu wadah yang baru akan diluluskan untuk semua masalah-masalah yang dihadapi oleh pemandu-pemandu lori dan pengusaha-pengusaha lori. So banyak lagi nak cerita, tak payah cerita banyak. Saya nak jumpa tuan-tuan datang. Okey, sekali lagi saya katakan, kita bukan menentang kerajaan. Yang saya bagi tahu kepada semua SB polis, kami bukan daripada parti politik. Kami bukan menentang kerajaan atau menentang mana-mana menteri. Kita nak bawa usul ini dalam memorandum supaya kaji selidik, sebab mangsa adalah warga Malaysia, bukan warga luar negara. Tahu? So kita kena tepuk dada, tanjalah selera. Maka Perdana Menteri dan Anthony Loke harus sedar untuk siapa mereka telah menjadi menteri dan Perdana Menteri. Jom kita ramai-ramai turun demi negara ini, demi kedaulatan negara ini, demi solidariti pengusaha-pengusaha dan pemandu lori. Solidariti. Dalam aspek yang sama juga, saya memohon jasa baik budi bicara tuan-tuan. Walaupun tuan-tuan apa parti, itu terpulang kepada tuan-tuan. Saya tidak masuk campur. Itu terpulang kepada niat tuan-tuan dalam apa parti pun. Tetapi jangan pakai logo mana-mana parti. Kita bukan mewakili mana-mana parti, maupun pemerintah ke, pembangkang ke. Pakai casual saja. Pakai apa juga yang pakai, selain daripada logo ke apa-apa parti, jangan pakai. Kita tidak mau jual nama parti dekat sana. Kita sebagai sekretariat Bahana Kesetiaan Negara hanya wujud untuk kesejahteraan masyarakat, khususnya solidariti untuk pemandu-pemandu. Dan saya amat menyanjung tinggi dan terima kasih kepada saudara-saudara tuan-tuan pengusaha lori dan pemandu lori, di mana saya percaya ada 5-6 bas daripada Terengganu. Kelantan pula ada 5 bas yang turun. Okey, kita secara aman dan damai, kita tidak nak merosakkan apa-apa harta benda kerajaan ataupun rakyat. Niat kita adalah untuk bersatu demi ukhuwah kita. Ukhuwah yang mandat, ukhuwah yang mantap. Solidariti.